Alright guys, Gary ya daripada GCR Motor guys. Hari ni kita nak review sebuah model baru sahaja launch dekat Malaysia tahun 2026. Alright, model yang latest sekali dah. CF Motor 750 SRS. Antara dalam kategori super sport punya motor lah. Alright, dengan harga jalan 41,888, korang boleh dapat 4 silinder punya super sport dengan single straight arm dengan Rizal yang sangat comel, sangat handsome lah, sangat sport punya Rizal. Alright, so kalau nak buat cash boleh, loan pun boleh, loan deposit boleh PM kita untuk dia punya TNC, boleh booking. Alright, kalau nak pakai easy payment, kalau credit card you cukup limit, boleh guna credit card korang untuk buat beli cash motor ni, tapi installment easy payment dengan korang punya bank atau 5 tahun, boleh PM kita. Kalau nak trade in ke join motor pun boleh PM kedai kita. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Alright, dengan kita CF Motor Fresh Shift Store. So memang kita authorized. So seterusnya kita tengok apa yang datang dengan motor ni. So jom kita tengok. Rizal side mirror ni sama seperti yang sebelum ni punya 675 lah. Rizal sama. Right, korang tengok lampu depan dia ada daylight LED. Okay, nampak? Ada LED. Memang handsome lah. Yang paling lain korang boleh nampak di tepi dia ada kepal ni, ada winglet dia. Okay, untuk bagi lagi stabil lah. Lepas tu dia ada ABS brake, cornering ABS brake pun ada. So double disc brake depan, Brembo caliper. Ini braking cooling system pun ada. Alright, dengan pakai saiz tayar depan 120 70 17. Dengan kita tengok sebelah pun sama. Sebelah pun sama, so kiri kanan lah. Alright. Dan kita tengok dia punya atas maupun pakai pump, atas pakai pump J1. Okay, kita tengok segi tepi, memang dia punya lawa sangat lah dia punya bentuk. Engine pakai 4 inline, 4 silinder. Kalau 675 3 silinder, tapi 750 ni 4 silinder, boleh menghasilkan horsepower dalam 110 HP ataupun 80 Nm torque. Top speed dalam lebih pada 230 km/h top speed dia. Alright, seat pun tak tinggi lah, 805 mm saja. Korang tengok dia ada dia punya track bar dekat seat SRS. Alright, yang penting belakang, apa yang paling lain, dia dah pakai single swing arm. Single swing arm dengan ini design yang sangat menarik lah. Dengan pakai brake Brembo. Belakang saiz pakai 180 55 17 dengan pakai 4 exhaust. Korang boleh nampak 4 exhaust. Memang luar biasa lah. Right, ini single swing arm dia. Okay, nampak single swing arm dia. Ada cruise shifter. Okay, kita tengok bahagian. So motor ni tidak lagi dah pakai kunci, dia pakai keyless je. Kita tap dekat tepi, dia off. Okay, kita kalau nak buka, tap lagi sekali. Dia pakai ini saja. Okay, ada steering damper. Shift ni untuk atas, ni untuk traction control. Atas untuk traction control, ini untuk lampu. Ini untuk setting, untuk dalam meter punya setting. Ini horn semualah macam biasa, damper. Ini untuk kick switch, FN ataupun double cylinder. Lepas tu kita tengok meter TFT yang 6.2 inci. So korang boleh setting traction control level berapa, cross, level 1, level 2, cross. Okay, ESS pun boleh set open atau close ESS. Maksudnya dia boleh lampu lah. Cruise shifter boleh tutup, boleh tutup, boleh buka. Okay, shift line. Ni information lah, tire pressure ke, semua ada lah. Okay, warning pun ada, driving warning semua ada. Lepas tu boleh connect dengan korang punya Bluetooth. Media semua ada, boleh connect untuk CF Motor Ride. Okay. Okay, yang penting last sekali kita payung kat korang macam mana dia punya sound. 4 silinder memang best. Okay, so kita alright guys, kalau korang ada berminat 750 SRS ni, boleh PM kita. Kita authorize, boleh ambil booking. Alright, see you, bye bye.